Bang, yang ini nak pasang dekat doktrin ni. Yang ni lah. Oh, ini dekat doktrin. Cantik lah. Akantara. Ini Akantara namanya. Tak tahu, saya tak tahu sangat. Akantara biru. Akantara biru. Yang ni nak pasang kat doktrin mah. Yang pasang kat kapet. Yang pasang kat kapet ni. Ini akantara merah tu. Ini macam seikinai tu. Weh, yang ini akantara juga. Ini Akantara ke? Yang ini akantara untuk FD2R. Punya doktrin. Okay, saya punya warna biru. 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 Yang ini dia punya bahagian apa? Kapet. Ada kapet dia, bahagian lantai dia. Kita ambil warna ni lah. Kelabu gelap. Kelabu gelap, kita matching dengan warna biru. Cantik. Ni yang lembut sikit ni kan? Lembut. Sedap tebal. Bahagian bawah tu nanti kita letak pengadang haba lah. Yang bawah ni letak apa? Pengadang haba, pengadang. Pengadang haba. Dia bagi terus one-side. Tapi kalau nak tengok kan, dia punya penghadang haba bukan biasa-biasa. Ya ke? Oh, brand baik dia bagi. Ya ke apa? Kan? Kita ni. Ni, penghadang habanya. Berat bos. Berat. Berat siap. Berat. Oh, ini penghadang haba kan? Nanti dia letak kat bahagian bawah kapet kan? Tak bawah kapet. Tak panas, lepas tu tak bunyi batu. Taklah kata kau macam tin sardin tang 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 tang.